Macam ni rasanya kalau start belajar buat vibe coding. Hai, saya Syafiq. 2 minggu lepas saya terfikir untuk buat vibe coding dekat Malaysia untuk bantu orang yang nak kira kelayakan, nak beli rumah. Dari simple idea untuk jadikan simple calculation, kira berapa kelayakan rumah. Aku ni orang biasa je, bukanlah orang yang pandai buat IT ataupun pandai buat coding-coding ni. Tapi kerja aku adalah jual rumah. Dan kebanyakannya orang yang beli rumah tak tahu berapa kelayakan diorang. Dan kalau nak kira sendiri pula, saya tak pandai nak kira. disebabkan itu terwujudlah satu website yang simple, yang kau boleh masukkan gaji saja, berapa gaji, masukkan dekat dalam website tu, dia akan keluar berapa harga kelayakan rumah yang kita boleh beli. Kau takkan percaya apa reaksi dan komen positif yang ada dekat dalam komen video yang pertama tu. Sampai siap ada orang suruh patentkan website tu sendiri untuk jadikan side income lah katanya. So disebabkan itu kena ada nama website sendiri. Aku terfikir apa je nama yang sesuai untuk website ni. Kira kelayakan, kelayakan kemampuan, property calculator. Untuk dapat idea baru, aku pergilah short vacation dengan family. Punyalah fikir sampailah wife aku cakap, Awak fikir apa, Wak? Apa susah? Awak kan selalu bagi advice pasal orang beli rumah. Macam consultant macam tu kan? Ambillah idea daripada situ. tiba aku pun terfikir. Kalau rumah advisor, rumah advisor, okey kan? Tak kisah, yang penting saya dapat royalty. Pula dah ke situ dipikir. Malam tu juga aku terus cari available, ada tak domain atas nama rumah advisor. Memandangkan aku first time, aku tak tahu lagi berapa harganya. Takutlah mahal sangat nak beli .com ke .my ke atau .oi ke. Nah, tak mahal sangat. Kejayaan kecil telah tercapai. Ceza. Tanpa tunggu banyak, terus connectkan dia. Okey, dah pasang. Kita tekan link ni. Aku dah cuba macam-macam cara dah untuk connectkan domain ni, tapi masalahnya tak berjaya. Dia keluar result macam ni dan macam ni. Tak apa, kita letak dulu logo rumah advisor dalam website tu. Yang selebihnya kita akan gantikan pada video-video yang akan datang. Okay, follow my journey untuk saya tambah baikkan website ni, web apps ni daripada komen-komen dan viewer-viewer dari video yang pertama. So bagi anda yang tak pernah try lagi web apps ni, tekan je link dekat bio dan tekan button yang nombor 2. Inilah dia anggaran bila korang dah berminat nak beli rumah. Berapa harga rumah yang boleh beli. So aku betul-betul nak dengar feedback daripada korang pada update yang terbaru ni. Kalau ada apa-apa yang aku boleh tambah baikkan, boleh bagi tahu saja dekat ruang komen. So nanti kita akan tambah baikkan pada video-video yang akan datang. Oh ya, semoga apps ni membantu lebih ramai orang yang nak beli rumah tahun ni. Amin.